Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat pemancing di seluruh Malaysia. Saya, rakan pancing kesayangan anda, sangat teruja untuk berkongsi ramalan Cliff kita untuk hari Jumaat 9 Januari 2026. Hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, kawan-kawan. Walaupun kita masih dalam musim monsun, jangan terkejut jika ada kejutan menarik menanti kita di air. Kekal bersama saya kerana saya akan bongkar rahsia dan petua terbaik untuk menjayakan trip pancing anda hari ini. Baiklah, mari kita selami apa yang ikan-ikan kita akan lakukan hari ini. Saya dah pilih 3 spesies utama yang berpotensi besar untuk menggegarkan joran anda. Pertama, untuk kaki pancing air masin, mari kita fokus pada ikan tenggiri atau Spanish mackerel. Mengikut pengalaman saya dalam keadaan air hangat seperti sekarang, tenggiri memang aktif memburu. Mereka gemar berkeliaran di kawasan perairan pantai yang lebih dalam sedikit, terutamanya di sekitar struktur yang menempatkan ikan umpan kecil. Jika di pantai timur ada angin kuat dan laut bergelora, cuba beralih ke pantai barat semenanjung Malaysia, seperti Selat Melaka yang keadaannya mungkin lebih tenang. Untuk menangkap tenggiri ini, gunakan teknik tunda, trolling, dengan umpan tiruan, jenis minnow kecil atau spoon dengan kelajuan sederhana. Satu tip kecil dari saya, pastikan ada lidah dawai sebab gigi tenggiri tajam, kawan-kawan. Seterusnya, untuk mereka yang gemar cabaran dasar laut, kita sasarkan kerapu dan jenenahak. Kedua-dua spesies ini adalah penghuni karang dan struktur, jadi anda boleh cari mereka di sekitar kawasan batu batan, tukun tiruan, bangkai kapal atau muara sungai. Kenapa di sana? Sebab itulah kawasan makanan dan tempat mereka berlindung. Teknik memancing dasar dengan umpan hidup seperti udang, sotong atau hirisan ikan. Jigging juga sangat berkesan dengan jig logam atau soft plastik. Percayalah, bila kerapu atau jenenahak menyambar, tarikannya memang padu. Dan tak lupa, untuk pemancing air tawar kita, haruan atau giant snakehead dan peacock bass adalah pilihan yang mantap. Pada bulan Januari, ikan-ikan ini cukup aktif di tasik, kolam dan sungai-sungai yang mengalir perlahan. Cari kawasan yang ada banyak struktur seperti rumpai air, teratai atau kayu-kayan tenggelam. Itulah tempat persembunyian mereka. Baling umpan tiruan seperti popper permukaan, katak lembut atau spinnerbait. Kalau guna umpan hidup seperti anak ikan kecil pun memang menjadi. Mereka ni memang agresif, jadi bersedia untuk pertarungan yang sengit. Sekarang, mari kita analisis kondisi sebenar. Cuaca untuk 9 Januari 2026 di Malaysia, terutama di kawasan tengah dan timur, dijangka ada ribut petir pada waktu petang dan hujan di beberapa tempat pada waktu malam. Suhu akan berada di sekitar minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Monsun timur laut masih aktif, membawa potensi hujan lebat berterusan dan angin kencang, terutamanya di Laut China Selatan. Angin kencang ini boleh menyebabkan laut bergelora. Jadi berhati-hati jika anda memancing di kawasan terdedah. Tekanan atmosfera pula dijangka tidak stabil dan mengikut pengalaman saya, tekanan yang menurun selalunya merangsang ikan untuk lebih aktif sebelum atau semasa perubahan cuaca. Suhu air laut di Malaysia pada bulan Januari secara purata sangat selesa, sekitar 28 hingga 29 darjah Celsius. Suhu ini memang ideal untuk kebanyakan spesies ikan tropika kita, menjadikan mereka lebih aktif sepanjang hari. Untuk fasa bulan pula,
hari ini adalah fasa suku terakhir atau bulan separa mengecil. Ini adalah 6 hari selepas bulan penuh. Ada yang kata Clive akan perlahan, ada yang kata baik. Namun, ramalan aktiviti ikan untuk Pulau Pinang menunjukkan tahap tinggi untuk hari ini. Jadi, jangan terlalu risau. Ini mungkin petanda baik, terutamanya di kawasan yang kurang terjejas oleh angin kencang. Secara keseluruhan, saya berikan ramalan Clive untuk hari ini sebagai sederhana dengan potensi baik. Walaupun ada cabaran cuaca, suhu air yang ideal dan fasa bulan yang berpotensi baik, ditambah dengan perubahan tekanan atmosfera, boleh mencetuskan aktiviti makan yang agresif dari spesies-spesies yang kita sasarkan. Kuncinya adalah fleksibiliti dan memilih lokasi yang betul. Akhir kata, saya doakan anda semua niat di hati, rezeki di tangan, ni khwosta, ni che shui. Semoga joran anda melentur dengan hasil yang lumayan. Jangan lupa tinggalkan tanda suka, kongsikan video ini kepada rakan-rakan pemancing anda dan langgan saluran saya untuk lebih banyak tips dan ramalan. Apa tangkapan anda semalam? Atau apa rancangan pancing anda untuk hujung minggu ini? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Saya tak sabar nak baca. Jumpa lagi di video akan datang.